Sebab dari kecil, masa anak kecil memang Nani dah biasa di dapur. Memang Nani bawa dia. Masa tak ada pembantu lagi. So masa nampak sekarang pun dia teruja nak membuat kek. Tak sama. Nak buat, okey, Andra nak buat kek apa, Andra? Nak buat kek brownie. Maknanya kek coklat. Cakap Andra dengan Nani membuat aktiviti yang seronok ni. Sambil tu saya tengok di tepi saja. Marilah kita membuat kek coklat. Macam mana rupa kek coklat juga ataupun kek apa yang kita buat. Sebab yang penting ialah cara-cara kita meluangkan masa bersama. Inilah kek coklat yang Anja dah buat. Dan selain lepas kita buat apa-apa kek, kita akan makan bersama dengan keluarga. Aktiviti Nani bersama anaknya dan keluarganya membuat kek coklat. Nampak seronok tadi kan? Senang sangat. Andra pandai. Tapi sekarang kita buka apron. Sebab tak nak dah ni masak-masak ni. Nak kena tunjuk kat Liana fashion Nani. Boleh tak? Boleh. Kita nak hantar tu kat ni. Jom. Selamat tinggal lah. Selamat tinggal tuan. Andra Ara. Okay, bagi Nani sulit sebab Nani sangat orang yang biasa je. Tak suka orang kata yang keterlaluan. Yes, keterlaluan. Okay, so sebab Nani sebenarnya baru memakai hijab 4 tahun lepas. So, Alhamdulillah. So, jadi untuk tudung Nani suka yang tak ada corak juga. Okay, tudung kosong lah. Kosong je, tapi dia mesti kain yang selesa. Yang tak tebal sangat, yang tak bercorak, kosong. Bila Nani suka memakai baju yang kosong, yang tak bercorak, Nani rasa apa yang boleh membuat Nani lebih rasa ada orang kata adalah tas tangan yang cantik, yang ada kualiti, bagus kualiti. Yang pertama Nani beli ialah kita tengok yang ni. Ini memang sangat pemilihan bagus lah. Kegemaran Nani. Rasa beg-beg Nani semua warna tona dia sama, macam kelabu, hitam. Sebab lebih sesuai untuk kita pakai harian. Dan dia juga boleh pakai pada waktu jangka yang panjang. Betul. Last sekali, ini adalah beg yang paling di pasaran lah. Macam ni kita boleh masuk semua. Susu, handball, semua boleh masuk dalam ni. Lepas tu angkat aja sekali. Jom tu. Mama dah siap. Lagi dah. Kita bawa 5 beg. Tapi kan nampak bunga-bunga. Kenapa tiba-tiba dalam belang-belang tu ada satu yang berbunga-bunga cinta? Kadang-kadang pada hari Minggu. Hari Minggu Nani pakai cantik sikit lah. Cantik sikit tu macam ada bunga. Nani suka satu je nama saja. Senang. Bila kita pergi kedai tu, terus ambil warna. Maksudnya macam setia lah. Jadi inilah kain Nani suka kain chiffon. Dia akan terletak. Okey Nani, Nani tunjukkan pakaian yang Nani sampai hari ni sayang. So Nani suka pakai gaun macam tu. Panjang macam ni, senang nak. Lagipun tutup sampai kat bawah. Yes, betul. Kalau ada majlis ke apa, Nani suka memakai sesuatu macam ni. Akhir sekali nak tengok baju yang Nani rasa kalau Nani pakai rasa hantar cantik. Satu lagi kegemaran Nani, kadang Nani juga suka warna jambu juga. Suka warna-warna lembu. Macam ni. So kadang-kadang dia ada tali pinggang. So kita akan letak kat sini. Ataupun kalau tidak, Nani akan biar dia jatuh je macam tu. Tu untuk semua orang sedikit orang kata macam gaya-gaya fashion Nani. Boleh tak? Boleh. Tapi kita nak pergi dulu lah dan banyak berangan seorang. Boleh? Bye. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih sangat Nani kerana bawa saya jalan-jalan satu hari pergi ke tempat kerja, pergi ke rumah, berkongsi berbagai-bagai ilmu kepada penonton di luar sana. Tapi sekarang sebelum kita cakap selamat tinggal,
penonton kat luar sana sedikit inspirasi kepada anak-anak muda, wanita-wanita di luar sana? Saya rasa sebagai seorang pengusaha sekarang, apa yang penting adalah jangan putus asa. Okey. Putus asa tu tak boleh. Kita kena sentiasa berfikiran positif dan bergaul dengan orang yang positif juga. Dan kita perlukan berkat daripada ibu bapa. Itu sangatlah penting daripada keluarga. Mantra kejayaan yang sentiasa Nani pegang dan sampai bila-bila Nani akan terus berpegang kepada ayat tu. Mengejar impian tanpa rasa takut. Sebab kalau kita rasa takut, kita takkan buat apa-apa. Itulah Lady Boss Nur Aryani Adriana, pengasas Gula KK. Terima kasih Nani. Jumpa lagi. Terima kasih. Nana kena balik sebab ini kan Gula Wonderland Nani. Nani kita jumpa lagi Nani. Assalamualaikum. Bye-bye. Kegigihan yang membawa kemanisan membuktikan Nani dalam usia yang muda mampu berjaya. Terima kasih kerana menonton rancangan Lady Boss bersama saya, Liana Jasmine.